Okey, tengok. Jangan bising-bising. Siapa bising salah terus. Tu tengok betul. Nanti tak faham pula. Okey. Soalan ni, bila dia bagi, ini waktu, pada waktu yang sama di tiga negara yang berlainan. Ada waktu yang sama. Maksudnya kalau kita malam, mungkin negara lain siang atau pagi. So, ada waktu yang sama. So, sekarang ni, hari sama ramai. Hari yang sama. Cuma waktu dia berbeza. Okey. Itu yang pertama. So, sekarang ni di pukul 12 tengah hari, di 8 malam, di 9 malam. Apa yang korang perlu tahu, antara London dengan Malaysia, beza berapa jam? Daripada 12 tengah hari sehingga pukul 8, berapa jam? 4. 4. Ha. Ingat tak masa dah jam 4 dengan jam 5? Kalau PM apa? Ya, tambah 12 dulu. So dia jadi 20 kan? So daripada 12 nak ke 20, beza berapa jam? Baru nampak. Ni, 9 tambah 12. 21 betul? So, apa beza Kuala Lumpur dengan Osaka? Berapa jam beza? 1 jam. Jadi untuk soalan ni, buat di dulu.
Sebab nak menunjukkan dia punya beza. Okey. Seterusnya. Tengok soalan pertama. Tak dalam buku tu kat buku. Okey. Pukul berapakah waktu di Malaysia jika di London pukul 3? Okey. London 3 PM. PM betul? PM tambah berapa beza London dengan Kuala Lumpur? Berapa beza tadi? 8 kan? So kita nak buat apa kat sini? Nak cari Malaysia. Tambah 8 ke tolak? Tengok betul-betul. Waktu di London pukul 12. Waktu di Kuala Lumpur pukul 20. Jam 20. So siapa yang banyak? Malaysia banyak. Jadi ini tambah. Kita nak cari waktu Malaysia ke London? Malaysia. Kita cari waktu Malaysia ke London? Malaysia. Malaysia waktu Malaysia banyak ke sikit? So, apa ke mana? Dua, tiga, kosong, kosong. Tapi dia bukan nak jawapan tu. Dia nak jawapan. Okay. Kalau ini. Kalau dia nak jawapan 12 jam. Apa-apa kalau jawapan dalam sistem 12 jam. Tolak 12. Okey, ini jawapan ni. Kalau tolak 12, korang dapat pukul 11 P titik M titik. Salah titik, salah. Okay. Nah, ini. Tengoklah kat sini macam mana nak tahu tambah ke tolak. Kalau korang tengok kat sini masa bertambah kan. Jadi kita tengok bawah ni. Sebab tu, bila sistem masa tu tak sama, kena samakan di 12, 20, 21. Kena samakan dulu. Mana boleh tak sama? Tak boleh. So, lepas tu masa bertambah. Korang tahu dah bertambah. Kalau ke belakang, masa berkurang. Korang tahu dah dia berkurang. Itu teori. Dia tak boleh tambah kena tolak. Tak boleh dah sah je. Kena tengok berdasarkan soalan. Okay. Soalan ni pula. Sekarang ni kita nak cari waktu di Kuala Lumpur. Soalan bagi apa? Cari tarik dan Dia bagi tempat apa? Osaka. Dia bagi waktu di Osaka. Osaka. Kita nak cari Kuala Lumpur betul. So waktu di Osaka lebih ke kurang daripada Kuala Lumpur? lebih. Kita nak cari Kuala Lumpur betul. Jadi kita nak cari yang kurang ke yang lebih? Dia bagi Osaka betul. Osaka lebih kan. Kita nak cari Kuala Lumpur kan. Kuala Lumpur ni kurang ke lebih daripada Osaka? So kita kena buat apa nanti? Itu teori. Tengok tu kena faham yang tolak atau tambah. Okey. Jam 00:30. Cari hari dan waktu di Kuala Lumpur. Jika 00:30 pada 31 Mac, kita tahu 00:30. Korang tahu kena tolak. Betul? Kena tolak berapa jam? Kena tolak berapa jam? Boleh tolak ke tidak? Boleh tolak. Kalau tak boleh. Kalau dia dah bagi 00, ingat yang tambah 12 dengan tolak 12 sistem 12 jam tau. Yang PM tu tau. Tapi yang ni kalau tak boleh tolak, tambah 24. Kenapa tambah 24? Apabila kat sini 00. Tambah 24 ni maksudnya dia hari selepas. 1 hari selepas. So dia jadi 2, 4, 3, 0. Beza berapa jam tadi? 1 jam kan? Jadi tolak kita dapat 2, 3, 3, 0. Sama ada kita nak bagi jawapan yang ini. Tengok soalan lain nak apa? Ataupun kena tolak dengan apa?
12. So, 12, 30. Bukan. Nak saya boleh salin tapi tak ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Dalam buku teks tak ada tulisan kerja. Buat gitu. Macam hari pun apa kalau faham. Ha. Saya ada dalam video. Tengok video lah nanti. Tapi jangan pula bila tak tengok video tak salin pun ni. Okey. Tak apa saya bagi masa untuk fahamkan. Soalan seterusnya. Ada dalam buku teks, tapi buku teks tak lengkap. Tak payahlah, tak payah salin. Nanti lambat. Nanti teacher nak ajar sains pula yang korang bawa tu. Nanti tengok video. Kalau tak hari, tak malam ni besok selesai video. Eh? Sebab tu kan kena ada satu buku tulis khas untuk tambah lagi nota kan. Buku kita ni, buku kita ni cukup. Tapi tak cukup dah untuk dapat A. Ha. Nak dapat A, kena kena buat. Kena ada tambahan. Okay, waktu tu, okay, selesai. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Ada yang buku teks, korang boleh tengok. Tapi jalan tak ada yang kerja. Nanti bila nak study balik apa yang sebagi, tengok buku teks, tengok dalam kerja. Nanti cikgu akan ajar. Cuma tak ada yang kerja lah. Okey. Korang tak ada pilihan, korang kena fahamkan apa yang saya ajar. Sebab cikgu korang tak ada masa nak ajar dalam kelas. Kan dia tak boleh ajar, dia tak ada masa nak ajar. Tak ada komisi. Okay. So, waktu di Bukit Fraser,
AM. 12 ke 40. Auckland. Auckland tu di New Zealand. 4 jam lebih awal. Kau berapa? Nak tambah ke nak? Tambah. Apa maksud 4 jam lebih awal? Contoh. Ah, Kita pernah pergi ke Thailand. Contoh, Thailand yang perlis sebelah-sebelah. Okay. Waktu di Thailand lebih cepat daripada waktu di Malaysia. Contoh. Bercontoh. Waktu di Malaysia pukul 7, Thailand pukul 8. Itu masuk lebih cepat. Masa dia lebih. Kita pukul 7, dia pukul 8. Kita pernah pergi Jakarta, Indonesia. Ini keserika masa pergilah. So, waktu di Jakarta dia lebih lama. Bertolak petang bertolak sampai malam macam ni. Patutnya maksudnya waktu dia lambat. So, apa berlaku? Kalau lambat, waktu dia bertambah kena kurang. Cepat, tambah, lambat, kurang. So, dalam kes ini, 10, 15 buat macam ni, tambahkan dengan korang dapat 14, 15. Okay, 14, 15 ni dalam jam. Tapi kalau dia nak dalam AM, PM, kena tolakkan dengan 12. So, korang dapat 2, 15, PM. Macam mana korang tahu PM? Fahamkan dulu apa yang saya ajar. Okey. Ini ada teori yang korang kena ingat ada dalam buku teks, tapi sekarang kali buat tadi. Masuk ayat ini. Barat, kalau korang pandang macam ni, barat, ni timur. So, Argentina, barat tu merujuk belah kiri. Tapi kalau kau sebenarnya sana barat. Tapi barat tu korang tengok, korang jangan confuse. Barat tu merujuk belah kiri. Faham? Barat merujuk belah kiri. Apabila semakin ke kanan, waktu bertambah. Tu je kau kena. Kalau patah balik, dah lah. Pagi bertambah, patah balik kurang lah. Jangan tambah, patah balik tambah. Okey. Jadi kita nak cari waktu di Argentina. Bertambah ke berkurang? Okay. Beza waktu je. Setelah sepanjang soalan ni. Dia ada beza waktu. Oh. Tiga 13 jam. Nak tambah ke tolak tadi? Tolak kan? Dia bagi 9:40
AM. Tak boleh tambah 12 betul. Boleh ke tolak 13? Kan sudah cakap tadi. Kalau tak boleh tolak 13, kita tambah. Ingat, tambah 12 untuk PM sahaja. Kalau tak boleh tolak, kita tambah 24 sebab dia merujuk kepada hari yang berbeza. Ingat, bila korang nak tolak 24, tolak 24, hari pun berkurang tu tak? Hari ni jadi hari apa? So, tambah 24, kita dapat 33, 40. Tolakkan dengan 13 jam. So, korang dapat 20, 40. Ataupun 8, 40 PM hari Rabu. Faham kan? Senang je. Ayat yang saya cakap tadi tu dah menyenangkan korang dah. Cuma korang ni nak ingat ataupun nak melupakan. Kalau korang pilih untuk melupakan, susahlah jadinya. Tapi kalau korang pilih untuk ingat, dia akan jadi senang. Penting untuk tahu waktu ni. Supaya kalau korang pergi keluar negara, korang taklah terkial-kial dari waktu. Okay? Cari waktu. Kial-kial lah. Nak kena keluarkan handphone lah, apalah. Tak payah. Kita boleh tahu kira waktu tu macam mana. Okay? Kita bukannya kita nak pergi keluar negara tu selalu. Tapi bila kita tahu beza waktu tu memudahkan kita. Okay? Kita sendiri dah pergi ke apa Mekah dan Madinah, dah pergi ke Indonesia, dah pergi ke Thailand. So, waktu tu berbeza-beza. Bila waktu tu berbeza-beza, akan menyebabkan kalau kita tak faham waktu tu, kita sendiri yang confused. Kalau kita faham dengan waktu tu, kita tak ada apa-apa berlaku. Sebab tu, orang yang tak bersedia, kalau dia naik kapal terbang lama, dia ada jet lag. Jet lag ni dia cepat penat, kelusuan tak panggil. Sebab dia tak biasa dengan sistem masa. Okay? Tak, bukan kita ni nak pergi mana-mana, tidak semestinya perlu menjadi kaya. Tapi kalau kita disiplin dalam kewangan, kita boleh pergi mana-mana. Kau mesti fikir, kayanya tak. Tak semestinya. Saya sebelum saya pergi ke luar negara, saya pergi umrah dulu. Tahun 2017. Dengan takib lah. Takib pergi. So, waktu tu. Waktu tu bukannya dia keinginan dan keazaman membolehkan kita pergi. Kalau kita ada keinginan dan keazaman, Allah memudahkan. Sama lah kalau belajar. Kalau kita keinginan dan keazaman, kita lemah, Allah memudahkan. Tapi kalau korang pilih untuk jadi malas, memang tak kemudah lah. Sampai bila kita jadi susah. Tapi itulah, korang untunglah bila Sir dengan teacher ni dah pergi. Jadi senang lah Sir dengan teacher nak cerita. Kan? Banyak benda Sir dengan teacher bercerita. Kalau tak banyak travel, sebab itulah ada pepatah Melayu menyebutkan jauh perjalanan, luas pengalaman. Lagi banyak kita merantau, lagi banyak ilmu kita dapat. Okay, next. So, setakat tadi yang saya dah ajar ni, korang dah boleh buat soalan muka surat 40, 42,
43. Lihat selang-selang. Nanti saya bagi tahu lagi. 45. Dua. 46. Tak boleh bahasa Inggeris. Dua. Dua. Enam. Setakat yang saya ajar tadi, tengok suara saya pun dah sebenarnya tak ada ni. Baru nak elok hari ni. 40. 42. 44. 45. 46. Dah boleh buat sampai situ. Okey. Okey, saya kena ajar lagi apa yang ada dalam buku teks supaya nanti korang tak ketinggalan dan tak faham. Fahamlah. Yang tu nanti jadikan homework. Okey, okay, next. Saya tambah lagi lah. Ni dalam buku teks sebab tu saya kata jangan salin. Tak ada dalam buku teks. Cuma bila nak study video saya ni tengok buku teks. Okey, soalan. Soalan tarikh lahir pula. Tengok depan, yang depan tu fahamkan. Nanti nak guna buat latihan kan.
Okay. Tu soalan tanya berapa umur adik dia. Hmm. Bulan, hari. Satu. Dia ada cara tolak dia. Dia bukan sebarang tolak tau. Okey. So beza berapa tahun? 9 tahun kan? 9 tahun. Satu bulan 8 8 9 hari. 9 hari. Okey. Mestilah nama buat adik kan? Adik dia umur lebih ke kurang? Kurang. Tak boleh umur adik lebih. Tak. Buat apa? Kalau lebih abang. Kalau boleh bawa. Kalau lebih abang. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau lebih abang. Boleh ke tak boleh? Okey. Suresh dilahirkan pada 21 Mac 1988. Beza umur antara dia dengan adiknya adalah 9 tahun, 8 bulan dan 9 hari. Bermakna buku korang ni sebelah dia bagi dia bagi beza umur dari lain dari sama. Ha? Kenapa tak ada lain? Oh, betul lah. So, kena tambah tengok tak? Kalau korang tolak, maksudnya adik dia lagi tua lah. Ha. Ha. Macam korang kali korang. Umur bertambah ke kurang? Nak tarikh lahir. Tambah. Oh, tahun-tahun dia lahir tu tambah ke kurang? Tambah. Adik dia pula. Adik korang ni tua. Tak kenapa. Okey. Bila buat macam ni, memang jawapan dia macam tu terus. Tapi tak boleh diam. Korang kena tulis balik 30 November bulan 11. Yes. Itu cara tulis. Tak boleh biar jawapan yang kotak. Operasi macam tu. Okey. Tapi tak boleh biar jawapan yang kotak. Okey, yang ni. Hari. Okey, kita bermula daripada bulan 2, bulan 3, bulan 4 tu. 2016. Adakah 2016 tahun lompat? Nak cek, bahagikan dengan 4. Kalau kita bahagikan dengan 4, tiada baki. Orang dapat tanpa baki. Bermakna tahun 2016 adalah tahun lompat. Apa maksud tahun lompat? Bulan 2 ada 29 hari. Kalau bukan tahun lompat, maknanya bila korang bahagi, ada baki
bukan tahun lompat. Bulan 2 apa? Bulan kalau yang tahun biasa bulan 2 ada berapa hari? 28. 28. Tahun lompat 29. So, dia start dengan 5. Bulan 3 berapa hari? 1 yang tinggi, 2, 3. 3 duduk atas kan? Bulan yang duduk di atas 1, 2, 3. Bulan yang duduk di atas 31 hari. Tak kata korang nak tunjuk macam ni. Benar. Ha. Tak faham. Bulan 1, 31 hari. Bulan 2 dia special. Patutnya 28. Kalau tahun lompat dia 29. So bulan 3, 21. Bulan 4 dia sampai 9 hari. Okey. Dan 5 sampai 29 ada berapa hari? Okey, ni nak selesa. Kira satu saja. Jangan tolak. Sambil azan tu kira. Dia faham kena tanya. Kira 5, 6, 7 sampai 29. Saya kena berhenti lepas ni. Lepas tu teacher nak ni sains pun. Percaya pada jari sendirilah. Kalau kau 9 jari mah dah cukup lah. Saya kira balik Dia kena kira dari 5. 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10 kan? 14 lagi kan? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 20. 24 tadi kan? 25, 26, 27, 28, 29. Bermakna dia ada 25. Hai, 25 kira balik. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 kan? Okey. Okey, dengar cakap sir. Kalau nak buat ni, mungkin nanti kat sekolah kau ajar tolak dan tambah satu. Tapi bagi sir lebih baik kira satu-satu. Lebih selamat. Yang penting kau cukup jari ya. Cukup tak boleh lah. Cukup tak boleh kira, tak tolong lah kan. Boleh lah, itu masa korban, kau tak ikut korban. Ambil lah jari dengan mulut. So, ini tak payah tolak. Dia 31 sebab dia start dari 1. Ini start dari 1, dia 9. Tak payah. Dia cuma yang ni kena kira. Kalau selain daripada 1. So, apa kau perlu buat? 25 tambah 31 dapat 56. Tambahkan dengan 9. So, dapat 65 hari. Okey, masa pula. Macam mana dengan masa? Tengok ni. Mestilah waktu. Kalau dia bagi bukan AM, PM, tolak je. Waktu selepas, tolakkan dengan waktu sebelum. Tak perlu susah. Apa korang perlu buat? 12 tolak 0715. Okey, ni 11 kan? Kalau tak boleh tolak, atas ni jadi 60. Minit. Yes, minit. So, tambah dapat 60 kan? Tolak macam biasa. 11 tolak 7, 4 kan? Okey, yang tu pula. Satu lagi. 18, 38. Tolakkan dengan 14, 30. So, kau dapat 4, 0, 8. So, maksudnya, jam dan minit 4 jam 45 minit tambahkan dengan 4 jam 8 minit. So, kau dapat ini 13. Ini 8. Berapa jam dia berlatih sehari? 8 jam 53. Okay, itu kau punya homework kan nanti. Nanti kita bincang.